العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini untuk pengajian kitab Mishkatul Masabih, yang mana perbincangan kita masih lagi berkait dengan Kitabut Taharah. Kita sambung pada malam ini bab menerangkan cara menyucikan najis. Kita masuk fasal yang kedua, muka surat 203. Muka surat 203, fasal yang kedua. Fasal yang kedua. Seperti yang kita sedia maklum, sistem susunan kitab Mishkat ni, setiap bab tu dia ada 3 fasal. Mana hadis tu diletak dalam 3 fasal. Fasal pertama, kedua dan ketiga. Fasal pertama tu kita kata Bukhari Muslim. Mana fasal pertama tu hadis-hadis sahih. Bila masuk fasal kedua, hadis tu tak ada dah Bukhari Muslim, dia bercampur-campur kitab-kitab sunan selain Bukhari dan Muslim. Dan hadis dia pun tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Pelbagailah. Tapi masih lagi hadis-hadis yang terdiri daripada kitab-kitab daripada kitab-kitab sunan lah. Tapi untuk Bukhari Muslim tak ada. Baik, cuba kita tengok di sini tajuk cara menyucikan air kencing kanak-kanak yang hanya minum air susu ibu. Anda ingat bab-bab gini mungkin kita percepatkanlah sikit. Sebab kita pun dah biasa doa dengan tadi. Anda ringkas-ringkas saja. Kau kata cuci lagi tu. No. Lama tu mau orang ngaji. Jadi kita ringkas-ringkas lah. Dia ada bab-bab lain yang lebih utama. Cuba tengok hadis ke 5501. عن لبابة بن الحارث رضي الله عنها قالت كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضه من بول الذكر رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. Diriwayatkan daripada Lubabah bintil Harith radhiyallahu anha. Lubabah ni adik-beradik isteri Nabi ni. Maimunah, adik-beradik Maimunah. Lubabah ni adik-beradik Maimunah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah kata Lubabah bintil Harith, dia kata pernah satu ketika Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an berada di atas riba Rasulullah, atas riba Rasulullah. Ni masa dia kecil benar lah. Kecil benar ni. Mana ni kira minum susu mak dia ni. Mana masih bayi lagi. Lalu dia buang air kecil, dia kencing. Kemudian aku berkata, pakailah baju yang lain. Kata Lubabah, tukar. Pakai baju lain. Maknanya dia nak basuh lah, muka kena air kecil lah. Dan berikan kepadaku kain itu. Berikan kepadaku kain itu. Yang kena air kencing Husain itu, aku nak basuh. Izar ni maknanya pakai hak bawah ni. Kalau ridak ni pakai hak atas. Izar ni kalau kita contoh kelana lah ni, izar ni kat seluar ni lah. Pak di atas ni dia panggil ridak, mana pakai hak atas. Ridak ni dia boleh dengan mana kain sebar, kain selimut, tak boleh juga. Tapi hak izar ni, sebab tu dalam setengah-setengah kitab, izar ni dia kain sarung. Hak kita pakai bahagian bawah tu. Jadi Lubabah kata, pakai baju lain lah. Berikan kepadaku kain itu supaya aku boleh basuh kena air kecil Sayyidina Husain itu. Maka baginda SAW bersabda, sesungguhnya basuh tu kalau budak perempuan, bayi perempuan hak minum susu mak dia, tak minum makanan lain lah. Tak minum minuman lain, tak makan makanan lain. Gitu. Itu basuh lah. Tapi kalau bayi itu lelaki, hanya minum susu mak dia, itu renjis saja. Indah, nadah, renjis saja. Hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Penerangan secara ringkas sajalah ni.
Ni kita biasa dah dengar ni. Baik, penerangan hadis ini. Hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Kedudukan hadis ini sahih. Jika najis itu basah, silap belik dua ni. Okey, hadis ini sahih. Baik, cuba kita tengok. Lubabah ni isteri kepada Abbas pak dara Nabi. Isteri kepada Abbas pak dara Nabi. Maknanya mak dara sahabat lah kepada Nabi. Dan dia ni adalah adik-beradik Maimunah, isteri Nabi SAW. Hadis ini ialah hadis istidlal oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Ni ialah Imam Syafi'i pakar ni lah. Sebab tu kalau budak perempuan tu yang masih hanya minum susu mak dia, maka basuh. Tapi basuh pun basuh dengan ringan saja. Tapi kalau anak lelaki, bayi lelaki yang hanya minum susu mak dia, tak makan makanan lain, tak minum minuman lain, itu nadah, renjis saja. Itu mengikut pandangan Imam Syafi'i rahimahullah. Adapun Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan Imam Malik rahimahumullah, dia kata maksud nadah dan rash ialah basuh yang ringan. Renjih itu ataupun rash itu maksudnya basuh yang ringan. Sebab kalau kita tengok dalam hadis ni, Nabi kata, Nabi guna untuk perempuan tu yursal, dibasuh. Yursal ni kalau dari segi bahasa, basuh tu agak berat. Sampai kita kata gosok lah. Sebab kalau renjih ni, tak kena pun tangan tu pada pakaian tu. Renjih begitu lah. Tu. Begitu juga rush pun makna begitu. Tapi kalau rus, itu makna basuh. Jadi bagi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahumullah, dia kata nadh dan rush ialah basuhan ringan. Tetapi Imam Syafi'i dan juga banyak ulama lain kata nah ni bukan basuh, renjis. Ini orang panggil ikhtilaf bahasa. Jadi kalaulah kita menerima pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, jadi maknanya kena basuh jugalah. Sebab apa? Sebab Nabi guna nadh. Sebab dia kata tu pun basuh juga, cuma ringan. Bogosok lebih kurang gitu. Tapi bagi Imam Syafi'i, nadh ni tak setuh pun pakaian tu, renjis saja. Cukup dah. Syarat ni untuk lelaki lah, bayi lelaki. Kalau bayi perempuan tu kena basuh lah. Manakala kencing kanak-kanak perempuan perlu dibasuh. Ini pandangan Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Syafi'i. Di sini disenaraikan 5 bayi yang pernah kencing di haribaan Nabi SAW. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, Abdullah bin Az-Zubair, Sayyidina Abdullah bin Zubair. Ni cucu Sayyidina Waqah ni. Cucu Sayyidina Waqah. Kemudian anak kepada Ummu Qais binti Mihsan. Ummu Qais ni hadirat, kalau kita baca sejarah dia lah, dia ni antara muhajirat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Dan perempuan ni ada sejarah dia tanya direct Nabi masalah agama. Dia ni antara perempuan yang gigih lah. Tu ringkasnya begitu. Dia ni muhajirat. Ni tinggal segala-gala harta di Mekah kerana nak berhijrah ke Madinah. Ni Ummu Qais binti Mihsan. Kemudian Sulaiman bin Hisham. Ni pak anak sahabat, dan dia kira-kira jadi sahabat lah selepas tu. Kencing kata Nabi. Kalau kita tengok tadi 2 tadi, tu cucu Nabi sendiri. Sehingga ada penyair sebutnya, qad bala fi hijrin Nabi atfalu Hasanun Husain ibn Zubair bala wa kadha Sulaiman ibn Hisham wa ibn Ummil Qais fil khitami. Dalam syair dia, sesungguhnya telah kencing di haribaan Nabi beberapa orang kanak-kanak kecil, bayi lah. Hasanun Husain ibn Zubair bala, Hasan Husain dan juga Ibn Zubair, iaitu Abdullah bin Zubair, bala telah kencing. Wa kadza Sulaiman ibn Hisham, begitu juga Sulaiman anak Hisham, dan juga wabnu Ummil Qais fil khitami, dan anak Ummul Qais bin Mihsan. Kencing juga. Ni 5 orang. Baik, hadis seterusnya, wa fi riwayatin li Abi Dawud wan Nasa'i an Abi Samh qala yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Dalam riwayat Abi Daud dan juga dalam riwayat Imam An-Nasa'i daripada Abu Samh, kata beliau, maknanya bayi wanita
Kalau dia kencing, mana kencing bayi wanita, bila dia kencing kena pakaian, maka dibasuh, yursal. Dan direnjis bagi kencing lelaki, yurashu. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, yurashu ni basuh juga, cuma lebih ringan daripada yursal. Tadi kan kita sebut. Tapi kalau mazhab Syafi'i tak, renyih gitu ya. Cukup dah. Hadis ni sahih. Kemudian bab 503. Cara untuk menyucikan kasut atau selipar atau sepatulah apa saja yang terkena najis. Nak lagu mana? Hadis yang ke-503. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wati'a ahadukum bi na'lihi al-adhan, fa inna at-turab lahu tahurun." Rawahu Abu Daud wa Ibn Majah maknahu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang kamu berjalan dengan memakai kasut, selipar kau apa sajalah, topoh kau, kasut buk kau, tak kira. Lalu dia terpijak sesuatu yang kotor. Al-adha tu maknanya kekotoran lah. Najis kau, tak kira lah. Maka pijak ke dia selepas tu. Lepas tu dia pijak tanah yang lain. Tanah selepas tu menjadi tahur. Tahur ni bahan pencuci untuk tapak kasut dia tu. Riwayat Abu Daud, Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis yang sahih. Hadis ni sahih. Maksudnya gini lah. Kalau hadirat turun daripada masjid ni, tiba-tiba pijak tai kucing. Jadi bila kita jalan lagi tu, mana kita duduk pijak tanah tu, tanah tu dia akan menyucikan. Tapi kalau pijak tai kucing tu buat berat sikit lah. Tu. Sebab buat tu payah kat lah buat tu. Kalau basuh lagi molek cuma nak atas pasir kau kita pergi. Kita duduk jauh sikit tak. Jalan. Bila dia kena tanah tu akan menyucikan. Setengah ulama kata azan ni selepas ni. Bawa selepas ni ada sebut. Kita tengok situ lah. Baik, penerangan. Apa maksud al-azan? Sebab kalimah al-azan ni dia banyak makna. Azan dengan makna yang kotor biasa. Hinguh tu pun dikira azan juga. Azan ni pun darah hid dikira azan juga. Fa'tazilun nisa fil mahid. Kalau mana ayat sebut azan tu. Darah itu disebut azan. Banyaklah huraian ulama ni setengah kata azan tu darah tu sendiri tu ada unsur tajam. Unsur tajam sehingga apa hikmat Allah Subhanahu wa taala tak benar. Maknanya suami jima isteri ketika dalam keadaan haid, sebab darah haid tu adalah azan. Azan apa maksud? Kotor. Bukan kotor saja. Sebab dalam bahasa Arab azan ni dia ada unsur menyakitkan. Boleh juga kan. Dalam kajian sains moden, darah haid ni memang dia sangat tajam. Walaupun dia tajam, dia boleh merosakkan dia punya sperma, dia boleh merosakkan zakar, banyak masalah. Tu. Dia boleh menimbulkan penyakit kelamin, sifilis kita kata tu. Boleh berlaku pada darah haid sebab dia kotor. Sebab tu tidak dibenarkan. Jadi kalimah azan tu banyak ni. Sini makna gini. Dalam hadis ni makna kamu azan. Sebab tu dia buat sini. Azan di sini memberi makna najasah. Najis lah. Termasuk kotoran ada sebagainya. Dia buat sini. Misalnya dalam ayat Quran disebut wa yas'alunaka 'anil mahid. Masyarakat perempuan lah akan tanya mu tentang mahid ni, kita terjemah darah haid walaupun dia ada beberapa perincian dia. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka akan tanya aku tentang darah haid, tentang perempuan kat dia mana darah dia tu. Tu. Nabi Allah kata jawablah huwa adza, dia tu menyakitkan. Jadi azab tu selain daripada dia tu kiranya kotor, najis, dia menyakitkan, dia ada unsur merosakkan. Tu kalau kita tengok dalam huraian ulama. Cuma di sini terjemah, jawablah ya Muhammad kalau mereka tanya tentang haid tu apa. Katakanlah darah haid itu satu benda yang menjijikkan. Cuma dia waksa lagi. Sebab tu dia buat kurungan tu dan mendatangkan mudarat. Sebab azab ni boleh juga dengan erti menyakitkan dari segi fizikal. Misalnya 3 kurun pertama, 3 tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, masa Nabi duduk di Mekah tu, dia panggil zamanul idza. Kalimah ni zaman Nabi diberi tekanan yang menyakitkan. Paling kritikal Nabi 3 tahun pertama semasa di zaman Makkiyah. Dia guna azan ni juga.
Jadi azar ni tak ada makna yang positif, semua negatif laku. Itu mana azar. Apabila terpijak najis yang kering, semua ni hadirat pekoh lah. Nabi tak sebut kering, kebasah dalam hadis. Itu yang jadi khilaf ulama. Ana pun dengar masa duk bawa kereta tadi, bincang tentang dan mazhab Syafi'i. Itu jadi mazhab lain. Ialah berlaku perbincangan sesama ulama. Dalam mazhab kita kan kalau kering sama kering, sentuh anjing, dia pun kering, kita pun kering. Tak apa tu. Ya, dalam kitab fiqh dah sebut. Tapi mazhab lain dia tak kira gitu. Sebab Nabi sebut tu, hadis dia sebut kata sentuh tu, dia tak sebut pun basah ke kering. Lepas tu kalau basah salah satu pun tak boleh juga. Jadi tu orang panggil perbincangan di segi fuqaha. Hak ni pun apabila terpijak najis yang kering dalam keadaan kita pakai kasut dan seumpama kasut, tak kira lah apa saja, maka tidak timbul sebarang persoalan. Sebab apa? Najis tu kering. Apabila terpijak najis yang basah, kemudian pergi ke tanah yang berdebu atau berpasir, atau tempat yang kering, lalu kasut menjadi kering dengan sebab bergeser dengan tanah yang kering, debu, pasir, maka tanah tu akan membersihkan dia punya tapak kasut. Tak perlu basuh. Siapa kata gitu tu? Tengok bawah. Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad ni anak murid dia, Muhammad Asy-Syaibani. Anak murid dia, tokoh dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Abu Yusuf, tu tokoh-tokoh dia. Anak murid dia, Muhammad Asy-Syaibani. Ini tokoh dua ni, Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad Asy-Syaibani berpendapat bahawa najis yang disebut dalam hadis ni adalah najis yang kering, najis aini yang kering. Jika najis yang berbentuk cecair seperti air kencing yang masih basah dan arak, maka ittifaq empat imam mazhab bahawa wajib kena basuh. Empat a'imah arba'ah ni itulah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, pati Imam Ahmad bin Hanbal, tu dia panggil a'imah arba'ah. Empat tokoh imam mazhab fiqh. Tu. Jadi Imam Abu Hanifah kata kalau basah kena basuh. Tak boleh nak gani atas tanah gitu saja tadi. Imam Syafi'i dan Imam Abu Yusuf, Imam Abu Yusuf ni dia tak sependapat dengan Tok Guru dia. Tok Guru dia ni lah Imam Abu Hanifah. Cuba tengok. Mengikut Imam Syafi'i dan juga tokoh besar dalam mazhab Imam Abu Hanifah iaitu Abu Yusuf, mereka berdua berpendapat bahawa maksud hadis itu ialah umum. Tak kira najis tu kering ke, basah ke, apabila berjalan dengan menyeret kaki ke tanah maka dia jadi suci, tak payah basuh. Rengeh pula Imam Syafi'i sini. Tapi mengikut Imam Abu Hanifah, kalau basah kena basuh. Anak murid dia, Abu Yusuf ni orang panggil anak butir dia. Dia tak sependapat untuk guru dia. Dia kata tak apa. Kering kau basah ke asalkan kita jalan lepas tu bergeser pada tanah atau pada pasir, maka dia jadi bersih. Tak perlu basuh. Maknanya ke dia? Kalau pergi nak semaya, tak pecah kasut, boleh. Tu maksud faedah dia je. Sebab tu dia kira tahur. Jadi tahur tu dengan tahurnya tanah itu. Tu. Boleh. Misalnya kita pergi kubur nak semaya jenazah, tak payah besar. Walaupun kena dah najis ni, tapak kita jalan tu, kira-kiranya berapa jauh dah tu, duduk sesek kaki atas tanah tu dah. Dia kehilang nanti. Siapa dia kata? Imam Syafi'i. Dan juga Imam Abu Yusuf, tokoh dan mazhab Imam Abu Hanifah. Baik, dia mari sini. Qaul jadid Imam Syafi'i. Ni ketika Imam Syafi'i berpindah ke Mesir ni. Qaul jadid Imam Syafi'i rahimahullah mesti dibasuh. Sama ada najis itu kering atau basah. Jadi hak kata tak payah basuh tu qaul qadim semasa dia berada di Iraq itu. Dia kalau kita tengok dalam mazhab Syafi'i ni, khususnya Imam Syafi'i lah. Orang panggil perbezaan jumlah qaul qadim dengan qaul jadid ni, perbezaan tu ulama sebut antara 50 hingga 100 lebih sikit. Bila dia duduk di Iraq, kemudian dia berpindah ke Mesir, banyak dia ubah pendapat fiqh dia. Imam Syafi'i ni kan. Jadi mengikut qaul jadid Imam Syafi'i, yang ni pendapat dia semasa dia di Mesir, dan Imam Syafi'i mati di Mesir, dia ada kubur dia di Mesir. Jadi qaul jadid Imam Syafi'i rahimahullah mesti dibasuh sama ada najis kering atau basah. Fatwa mazhab Hanafi mengikut pendapat Imam Abu Yusuf gitu juga. Tu. Tetapi Imam Syafi'i ni kalau mengikut qaul qadim dia, bukan qaul jadid, tak payah basuh. Cukup dengan geser kaki tapak tu atas tanah biasa atau atas pasir, jadi bersih dengan sendiri. Sebab apa? Tanah tu dikira tahur, mencucikan. Bahan yang mencucikan.
Itu Imam Syafi'i lah. Tetapi kita ingat Anisa dia sebut sini lah. Kalau ingat Imam Abu Yusuf kata tak apa kering basuh. Asalkan jalan tu tak perlu basuh. Rupanya dalam mazhab Imam Abu Hanifah, fatwa dia berkait dengan ni, dia tidak ambil pendapat Imam Abu Hanifah. Dia ambil pendapat anak murid Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf tu. Dalam bab ni banyak hadis-hadis. Kalau kita kata mazhab Syafi'i tempat kita ni, kalau kita baca kitab fiqh Syafi'i lah, banyak mana ada pendapat fiqh mazhab Syafi'i tak serupa dengan pendapat Imam Syafi'i. Banyak. Kalau kita belajar biasa tu. Tu nak ayatnya ulama kita ni dia berdikari dalam ilmu. Dia berdikari dalam ilmu. Baik, tak apa tu. Kalau kena samanya usul akidah ya kena sama ni. Fiqh ni memang dia beza. Boleh beza tak boleh tu. Sebab kita ni sebanyak mana ada sebenarnya tak kita ambil pendapat lain. Kita tidak ambil pendapat dalam mazhab Syafi'i walaupun kita hidup dalam lingkungan mazhab Syafi'i. Bab zakat, bab urusan perbankan, banyak ada. Baik, seterusnya kita pergi kepada najis yang basah tu. Najis yang basah. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat laha imra'atun, atau kalau kita baca wasal kita kata gini, qalat laha imra'atun inni imra'atun utilu zaili wa amshi fil makanil qadhid qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu, rawahu Malik wa Ahmad wa Tirmizi wa Abu Daud wa Darimi wa qala al-mar'atu ummu walad li Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Ummu Salamah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa ada seorang perempuan, ada seorang wanita berkata kepadanya, sesungguhnya aku ialah seorang wanita yang suka memakai pakaian yang agak labuh lah. Ataupun tudung dia tu labuh. Dan bila aku berjalan aku lalulah kadang-kadang bila berjalan ni ada tempat kotor, ada tempat bersih. Jadi kira-kiranya kain dia tu seset lah pada kotoran itu. Kena kotoran itu, lagu mana tu nak buat? Lagu mana nak buat? Di segi pekah. Maka Ummu Salamah berkata, dia kata sebenarnya dalam isu ni Rasulullah ada bersabda, tempat yang dilalui selepas itu, katakanlah sini ada najis, kena pakai, kena semua ni, pas selipar kena. Lepas tu kita jalan depan tu tanah najis. Maka kita akan berpijak pada tanah, pada pasir, mesti berlaku sesek tu kita kata, bergeser tu. Pakaian ke, tapak selipar ke. Tanah-tanah itulah yang menjadi bahan pencuci yang membersihkan kain tu. Tu Nabi kata Ummu Salamah. Hadis ni sahih. Kena tu lagu mana, tengoklah mana najis tu. Sebab itulah dia ada perincian lagi lah. Cuba kita tengok sini lah. Lepas tu anak-anak tambah sikit. Jika najis tu basah, kena baju labuh, jubah baju labuh, seluar labuh. Kalau najis yang kena tu najis basah, mengikut imam 4 mazhab, mereka sepakat mengatakan bahawa pakaian yang terkena najis tersebut mesti kena basuh. Tak cuci sekadar lalu di atas tanah hak lain, hak bersih, tak cuci. Kalau sekiranya itu basah ni maknanya dia akan melekat pada baju, tu makna basah. Kalau kering dia sesek pun tak lekat kalau kering. Tapi kalau basah dia akan air najis tu akan melekat pada pakaian. Kemungkinan hilang dengan sebab kena tanah lain tu tak pasti. Sebab tu dia kena basuh. Itu mengikut 4 tokoh mazhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah sepakat. Qadhir yang digunakan dalam hadis ni qadhir. Qadhir ni hadis hadrak kotoran, tak semestinya najis. Tai hidung pun dia panggil qadhir. Benda yang kira orang anggap jejek. Ludah kita, air liur tu, itu dia anggap qadhir. Qadhir yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah najis yang kering. Ni satu pandangnya lah. Yang dimaksud dalam hadis. Tapi qadhir tak semestinya najis. Tak mesti. Tapi di sini maksud qadhir adalah najis yang kering. Atau ditakwil qadhir itu dengan erti benda yang kotor, tapi bukan siapa perekat najis, tetapi dia tu dikira sebagai qabiluz zammi. Qabiluz zammi ni maknanya pada pandangan orang dia anggap jejek lah, tidak najis apa hinguh kita duduk main, kita pun sapu-sapu kena baju kita, tak apa, tidak dikira najis walaupun qabiluz zam. Kira-kira kalau orang tengok nampak dia tepek tu rasa kembal tu, itu makna qabiluz zam. Tapi najis kan tak? Semaya kita sah. Itu maksud dianya. Misalnya air ludah, air kohok, air liur, hingu dan sebagainya. Ini bukan najis.
Tapi qabilul dzam, menjejekkan orang kalau itu. Sebab tu Nabi tak beri ludah di masjid. Dia masjid Nabi ni pasir, bukan kapek apa kita ni petah tak ikut tanah lah ludah tanah. No, jangan berludah. Banyaklah hadis-hadis tu. Hak berkait dengan tu. Cuma ianya perkara-perkara, cumanya salah satu makna qadhi ni hingu, air ludah, air liur. Itu benda-benda yang tidak disukai oleh tabiat manusia. Dia panggil qabilul dzam. Hadis ini adalah hadis yang kuat. Justru itulah yang perlu dijawab. Maksud dia sebab hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Jadi nak ayatnya hadis hadirat, kesimpulan hadis ini bahawa mengikut imam empat mazhab, dia kata kalau hadis ini bermaksud kalau kain itu terkena najis yang kering. Tapi kalau najis yang basah, empat mazhab ni kata kena basuh. Ana pun setuju tu kalau najis tu basuh. Sebab saya ni takut dia melekat dipakai. Sebab itulah dalam perincian dalam kitab fiqh. Sebab kalau kering ni, kalau dia kena pun dia tidak meninggalkan air najis. Air najis ni dia ada sifat dia bau, tu ada. Tapi kalau basah, kesan dia tu bau. Kadang-kadang walaupun heret atas tanah pun bau ada lagi. Maknanya najis ada tu di kain tu. Sebab apa tu? Sebab najis tu basah. Ana setuju ni. Kita kata tak apa, kita heret dah tu. Bau ke semua tu. Loga kita bang. Dia kata tak apa. Jangan gitu. Jangan gitu. Dah bau ke semua tu. Tentu. Dah ada air najis tu. Kalau kering dia tidak melekat bau gitu. Itulah maksud dia nya. Tai cicak tu lain. Waktu dia kira umum balua lah. Waktu dia tak apa. Waktu dia pun tidaklah bau. Tidak bau sangat. Dia panggil umum balwa ni mana kalau kena pun kita itu gitu dia tak apa. Dimaafkan. Dia panggil umumul balwa. Tak apa tu. Nak buat tu lepas dah. Lama pijak sudah gamit mai. Lepas tu ada sini kita rumah tepi dia. Kalau kita tak leh tu. Tai cicak tak apa. Orang kata tai cicak semakuk. Berat mana tu takwil dia tu. Mentakau pekoh ni takwil tu semua. Kalau orang tanya, lepas tu kalau kita tak cicak semakuk, anak kata jawapan dia nya orang ni bermasalah. Tu jawapan dia. Tak secau kata hai cau kau orang tu lebih penting. Apa dia? So ai takwil gitulah je. Dia panggil takallufil fiqh. Tu orang panggil membebankan masalah, buat membebankan masalah. Tak payah gitulah. Ada buat tak cicak, lepas tu sakit baki nampak ada lah dekat tak apa tu. Umum balua dia. Sekadar tu. Supaya kita pergi di tanah haram dah. Bukan nak burung. Dia tak boleh nak semelih tu. Tak takak banyak tak apa tu. Atau kalau ada nampak stalker kita buat lekat-lekat tu tak apa. Dimaafkan. Dia kira ringan. Itu mana umum balua. Kalau nak cara payah tu. Itu mana umum balua. Ada nak semelih kali. Banyak semua. Allah hadirat. Hikmat syariat ni bagus. Syariat ni dia bagus. Dia ambil kira. Kita nak pergi, anak duduk di hotel 800 meter. Kena lalu kawasan burung tu beribu-ribu burung. Saya berok atas ni, atas ada apa lah. Masuk gitu. Tak masuk. Dia kira umum balu. Ada ke tidak ulama kata tak boleh pakai? Memang ada, tapi orang tak akal tu. Berok atas kepala kita, duduk tengah maya, nampak awan. Ulama kata tak apa. Boleh. Cuma lepas tu kita buat lah. Lepas tu ada sakit baki itu maknanya. Bukan kata biar duduk situ lah. Bukan tak apa juga. Ada kita buat. Cuma hak lekat tu tak apa. Gitu. Itu burung lah. Bukan orang kalau orang tak pokok dia berok atas kita tu. Tu tak lihat tu. Tu tak lihat tu. Kita ambak sekakat dia lah dia tu. Dulu. Lepas tu kita buat kira najis dia tu. Baik, seterusnya. Seterusnya. Larangan memakai kulit binatang buas dan menunggang binatang buas. Kita ambil sikit lagi lah. Larangan memakai kulit binatang buas dan menunggang. Kalau kita tengok tajuk ni, dia tak ayat apa kulit binatang tu. Samuk ke lagu mana, tak ada ayat. Begitu je. Lepas tu menunggang binatang buah. Binatang buah ni ke dia? Mu nak naik singa ke? Kau dia maksud binatang buah ni? Lah ni orang perah binatang buah dia. Dia rukah, dia gua awak semua kucing rimah. Tapi kena kenyam nak, rimah tu tak boleh lapar ke abu. Kalau rimah tu lapar, anak setinggal tak banyak tu dia tu. Tak apalah, lah ni, baik kita tengok sini. وعن المقدام بن معد كريب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع
warrukubi 'alaiha. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i. Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada memakai kulit binatang buas dan menunggang binatang buas. Hadis ini riwayat Abu Daud dan juga Imam Nasa'i. Daripada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada dua perkara, iaitu memakai atau mengambil manfaat daripada kulit binatang buas dan menjadikan binatang buas itu sendiri sebagai tunggangan. Nabi larang. Larang ni apa maksud? Imam Ahmad rahimahullah berpendapat tidak harus, maknanya haram, guna kulit binatang buas. Hadis ini menjadi dalil bagi Imam Ahmad. Tak boleh. Ya, kita sedia maklum lah. Bagi Imam Ahmad ni, apa ni, antara yang ketat dalam masalah ni lah. Tak boleh. Tak boleh. Nak guna kulit binatang tu tak boleh. Kalau Imam Abu Hanifah boleh, anjing ke babi boleh lagi. Asal sama. Parok Imam dalam Imam Abu Hanifah dalam mazhab dia. Ni tak boleh langsung. Tak boleh. Memang kulit tak boleh. Parok tu. Imam Syafi'i boleh. Syaratnya tidak anjing ke babi, tapi kena sama. Ada setengah mazhab Syafi'i kata untuk semaya tak boleh juga. Halal untuk lainnya. Macam-macam pula sebut. Tu tak apalah. Jadi bagi Imam Ahmad tak boleh. Padahal dia ni kira-kiranya tu guru Imam Syafi'i juga. Dan dia ni juga anak murid Imam Syafi'i. Dia saling menerima dan memberi ilmu. A'immah salasah, mana tolak Imam Ahmad, mana Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa dibenarkan guna. Boleh. Sama lah. Sama. Tapi jangan kulit anjing dan babi. Tapi kalau mengikut Imam Abu Hanifah boleh. Asal sama. Makai tak boleh ya. Tapi Imam Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh tu. Jangan tebal tu. Berat pada tak baca kunut lagi tu. Tak boleh tu. Mana dalil ni? Idza dubighal ihab faqat tahura. Imam Syafi'i, mana Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik pakar ni. Kulit binatang ni sama ada dia mati disembelih ke tidak disembelih ke, bila disamuk maka jadi suci, boleh guna, kecuali binatang yang haram. Mughallazah itu. Jadi anjing, babi. Tapi kalau Imam Abu Hanifah boleh lagi. Jadi larangan Nabi dalam hadis ni adalah pada kulit yang belum disamuk. Sebenarnya hadis ni dhaif dia. Hadis ni dhaif. Sebab tu dia tak kuat sandaran hadis. Sebab dia dhaif. Hadis ni memang dhaif. Kuatnya tadi, idza dubighal ihad faqat tahura, tu kuat. Kita tolaklah anjing dengan babi tu. Kecuali kita pakai mazhab Imam Abu Hanifah, tu lain cerita. Jadi Nabi larang dalam hadis adalah pada kulit yang belum disamuk. Tu Nabi larang. Dasar pada riwayat lain. Jangan tengok hadis ni saja. Kalau kita terima hadis ni pun Nabi larang tu kerana tidak disamuk. Sebab kena pakai hadis Muslim tadi. Makna tuhur itu, tahura tu, tuhur tu kalau disamuk. Jadi hadis ni bila dia sebut kata tak boleh, maknanya hak tak samuk. Dia kena faham gitu. Makna kita campur pemahaman tu dengan hadis lain. Lepas tu hadis ni sendiri pun tak kuat. Dhaif. Atau larangan tersebut dalam bentuk haram tanzihi. Haram tanzihi ni bukan haram sebenar. Haram yang lebih rendah. Tidak sampai peringkat haram. Haram tanzihi ni makna makruh. Nak suruh berhati-hati. Nak suruh bercium. Gitu maksud haram. Kalau haram tahrimiyah tu memang dekat benar. Selapis lagi nak haram. Itu dia panggil haram tahrimi. Sebagaimana hukum menunggang binatang buah, kerana menunggangnya boleh mendatangkan siapa lagi. Nak sebut sekian ni. Apa Nabi takwil kita tunggang binatang buah? Misalnya kita pero anjing. Kita pero serigala. Pero tak boleh tunggang. Lepas tu untuk dia eret dia punya, apa dia? Eret dia panggil tu? Hak tu tak apa, kita bukan naik dia. Dia je tarik kita. Kali salji tu, berapa ekor tu? Kadang-kadang 10 ekor dia punya serigala tu tak? Eret tu tak apa, ni naik atas belakang dia. Buai ke? Dia buai lah ni orang pero wak gora. Latih sparring. No. Latih sparring ni. Tidak sebab kita ni. Buah Uzbek. No. Bobok ni. Buai dia pero. Semua tu dia makan cukup lah. Kau tak ikut makan tu. Parok. Nabi tak wibak apa. Pertama sekali dia nampak sombong. Memang ngerti pun. Orang pero riman yang tak kena pitih banyak. Manusia ni bila banyak pitih tak pero dah. Kami-kami cicak karung ni tak pero dah. Dia pero nu rima pula. Duk mai gora atas rumah dia. Maknanya kaya benar. Tahu dia makan banyak mana sehari. Anda tengok dalam internet. Sekali dia makan 2 kilo daging. Tak kena 3-4 kali hari agak gua. Tu tak kira dia lapar dia nak. Kali bui 2-3 kilo. Marah ke? Daging.
Ayah saya kau tak cukup apa tu? Sah tu, kosnya tu. Sebab tu kena kaya. Dia apa pera tu? Nak oyak kaya. Nak oyak kita ni sudah sampai tahap ekonomi. Itu maksud Nabi tak situ. Lepas tu apa faedah pera tu? Apa faedah pera? Tak ada faedah ke apa? Waktu ambil jalan rata-rata, tak boleh. Orang tengok, lari petai lagi. Jadi dia faedah? Tak ada faedah. Sebab itulah ulama kata, itu tanda mutakabbir. Orang sombong, tak boleh. Yang kedua, setengah ulama kata, ada risiko, bahaya. Cuba kita tengok dalam sarkas tu lah. Sarkas tu kan. Kita tengok. Kemarin tu dia perah tu. Latih dia kena tu dia tu. Tapi tabiat binatang yang mana tabiat binatang buah ni hadrat. Dia tak boleh, kita tak boleh nak kawan. Ketika dia mari tabiat tu dengan tuan-tuan dia pun dia ngomong. Sebab tu Nabi tak uri tu. Lepas tu tak ada faedah. Bagi anak besarnya, sombong lah. Sombong. Molek tak sah lah. Perah kambing sudah lah. Cari kucing-kucing Parsi kalau nak juga. Mulut perah menggota. Nah. Ada ni 2 ekor lah dia kata mampu dah seekor. No, kakak perah kuda sudahlah. Yang terakhir lagi kita ambil. Wa an Abil Malih bin Usamah an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an juludis siba' rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i. Wa zada At-Tirmizi wa Darimi an tuftarash. Abul Malih bin Usamah telah meriwayatkan daripada bapanya, daripada Nabi SAW, bahawa baginda melarang daripada menggunakan kulit binatang buas. Imam Ahmad, Imam Abu Daud, An-Nasai dan Imam Tirmizi dan Imam Ad-Darimi menambah. Ni dia salah ni, kena betul ni macam mana dia, mungkin dia silap terlepas pandai. Terjemah dia gini sebenarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Imam Nasai dan Imam Nasai. Setakat tu. Titik situ. Dan tu buat. Cumanya Imam Tirmizi dan Imam Darimi, dia tambah dalam hadis ni perkataan antuftaras. Tu baru tu terjemahan. Semula Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai telah meriwayatkan hadis ni. Noktah situ. Kemudian Imam Tirmizi dan Imam Darimi riwayat hadis ni, tapi dia ada buat ziyadatul matn. Dia ada tambah di segi redaksi dia. Dia tambah antuftaras. Itu dia tersilap tu. Banyak tempat juga anda tengok tersilap ni. Banyak tempat juga. Tak apalah hadirat. Dengan adanya kitab ni, banyak kita boleh ambil manfaat. Dia tambah ke dia? Antuf taras dan dibuat hamparan. Orang kalau kita tengok dalam di istana dulu kan, dia lapah rima tu dengan pala-pala jonggo gitu. Dia buat hamparan buat kapek. Dengan pala-pala itu buat. Duduk sengih gitu rima. No. Patut kulit dia ni dia buat hamparan. Tu orang panggil nampak kebesaran. Nabi tak silap. Kita boleh guna. Kulit rimah tu syarat kena samuk. Nah, boleh asal ni kita boleh, tapi jangan dengan pala-pala rimah duduk bergedik situ kita kelih pusat buruk. Nah, atalih gitu. Atalih. Hadis ni sahih. Gitu. Kita perhabislah ni sebab nak perhabis dia punya bab dia ni. Wa ana Abil Malih annahu kariha samana juludis siba'. Rawahu Tirmizi, boleh baca 3 tu. Fi kitabil libas bilafzin kariha juludus siba' wa sanaduhu jayyid. Abul Malih meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tidak suka dijual kulit binatang buah. Imam Tirmizi dalam kitabul libas sebut dengan lafaz baginda SAW tak suka jual kulit binatang buah. Dan sanad dia jayyid. Sanad dia boleh diterima jayyid. Bagus, molek. Hak ni pun khilaf ulama juga. Nabi tak benar jual tu, hak tidak disamuk lah. Kalau disamuk boleh. Dia takwil gitu. Tu gitulah. Hak bawah tu kita tak baca, tak apalah tu. Kemudian hukum menggunakan kulit bangkai yang tidak disamuk ni kita bincang dalam sesi akhir datang lah. Cumanya hak tu ada potong lah. Anak kita pun tak baca ni. Cuba tengok matan tu, boleh potong lalu, takut baca-baca di rumah pun boleh tahu dia ada silap tu. Rawahu, baris yang kedua, rawahu Tirmizi wa Abu Daud wal Bukhari tu tak ada sebenarnya. Dia salah masuk. Sebab dalam bab ni tak ada riwayat Bukhari dalam pasal ni. Lepas tu anak semok dia kitab asal dia pun tak ada Bukhari. Silap. Sebenarnya gini, rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Bukhari tu tak ada. Asal tak ada. Dan kalau ada salah sini. Sebab dalam fasa kedua ni dia tak ada hadis Bukhari. Dalam susunan kitab Mishkat. Ni salah, potonglah dia. Sebenarnya tak ada.
Kemudian hari ni kita bincang dalam sesi akan datang insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.